Welcome to Welcome to Azam Yusuf channel. The Azam Yusuf channel. Hello semua kata. Hello semua. Hai. Hai. Okay, buat cakap. Hello. Inilah dia Perodor Kancil 660EX manual tahun 1999. Walaupun dah berusia lebih 2 dekad, tapi masih steady atas jalan. Ramai yang tanya, mahal ke nak jaga kereta kancil ni? Jadi dalam video ini, saya akan kongsikan segala servis dan upgrade yang telah dibuat. Dari bawah sampai atas, dari depan sehingga belakang. Okey, macam yang korang nampak, lampu depan asal dah mula kuning. Biasalah makan usia kan. Jadi kita nak tukar lampu depan baru. Nampak simple, tapi sebenarnya proses dia agak susah kalau tak ada tools yang betul. Kalau anda semua nak tahu, kereta ni dah banyak part yang dah di-refresh balik. Ada carrier semua dah tukar. Absorber, arm, bushing, brake, semua settle. Lantai pun saya dah spray anti-rust. Jadi tahan lama dan tak risau karat. Engine bay, semua hose, timing belt, bearing, semuanya baru. Clutch plate pun baru pasang. Dan kalau ada rezeki lebih sikit, mungkin kereta ni akan dicat semula. Kasih betul-betul fresh. Okey, jom ikut saya kita servis kereta kancil. Ikut, jom. Pam. Okay, let's start. Free gear. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ke? Kalau anda pernah tengok video saya yang sebelum-sebelum ni, saya dah pernah cakap bahawa kereta kancil ni sebenarnya best jika dalam bandar. Sebab pemanduannya sangat mudah, dan kerana kereta ni kecil, mudah untuk menyelip dan mudah untuk parking. Seumpama bawa motosikal tetapi beroda 4. Begitulah. Ini adalah bacaan mileage kereta saya. Tak pastilah original ke tak, tapi yang pasti saya adalah second owner untuk kereta ni. Sedikit info, kereta saya ni sejuk aircon dia. Cuma saya tambah kipas lah, sebab aircon dia agak jauh. Jadi kipas tu membantu untuk mengurangkan sikit panas dan bagi cepat sejuk. Tukar minyak enjin je. Makan awak. Dah pula. Cuba sikit boleh buat alignment tau. Kuat bau dia. Nampak tak kereta Cokman saya tu?
Hari ni kami pilih dia service center dekat Kemunting untuk servis minyak enjin dan buat alignment tayar. Dekat sini memang selesa sebab tempat menunggu dia luas dan ada aircon. Jadi kami boleh lepak sambil tunggu kereta siap. Kos untuk tukar minyak enjin dan buat alignment tayar tak sampai RM200 pun. Jadi memang jimat dan sangat berbaloi. Awak telefon orang ke? Awak telefon orang? Jom, saya bawa anda semua walk around dalam bilik menunggu ni. Selesa kan? Ada aircon. Selesa lah, memang sangat selesa. Ini dia si comel legend saya. Minyak enjin yang digunakan ialah minyak enjin jenis mineral oil sahaja, 10W30. Minyak enjin ni harga dia tak sampai RM90 pun. Jadi kalau termasuk kos pasang, mungkin dalam RM95 ke RM100 macam tu. Belum ya, Mak. Puasa yang cuba cakap puasa. Bye Awak senang tanya apa? Apa dia?
Satu lah skru dia. Untuk tukar lampu baru, kami ke workshop Kwang Seng Hiong di Taiping. Lampu ni saya beli dekat Shopee je, harga RM70 satu. Tapi nak pasang ni sebenarnya saya boleh je buat sendiri, tapi saja saya hantar ke kedai sebab saya malas nak kotorkan tangan dan buka dia sendiri. Agak renyah juga sebenarnya. Kalau tak ada tools yang betul, boleh makan masa. Jadi beli lampu ni dia bagi sekali dengan bulb ni ya. Kena tukar sekali dengan dia punya bulb ni. Tu cara pasang dia. Tengok betapa kuningnya lampu ni. Ini lampu lama. Saya pernah cuba untuk polish lampu ni, tapi masih tetap kuning kan. Sebab tu saya ambil keputusan untuk tukar je lah yang baru. Biarlah tak ori tapi lebih cerah, dan bila dah on lampu pun nampak cerah je, tak malap. Jadi itu saja video saya untuk kali ini. Kos keseluruhan untuk servis biasa, upgrade dan jaga kancil ni sebenarnya memang jauh lagi murah dari kereta moden. Nak jaga Legend ni bukan susah, asalkan konsisten. Kalau korang tengah cari kereta bajet, senang jaga dan comel, kancil
660 ini masih relevan sampai sekarang. Sehingga bertemu lagi dalam video akan datang. Jangan lupa share, subscribe dan komen di bawah jika anda mahukan video seperti ini lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.